Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Azlan, pelajar Sekolah Menengah Agama Nilai. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana Pahan Digital dapat memperkasa pendidikan negara bermula dari sekolah kami sendiri. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan bahan digital dalam pendidikan telah meningkatkan pemahaman pelajar sebanyak 85%. Tetapi adakah semua sekolah sudah bersedia dalam transformasi ini? Penggunaan teknologi seperti bahan digital semakin maju seiring dengan perubahan zaman. Cikgu, apakah pendapat cikgu tentang bahan digital yang digunakan dalam pendidikan pada hari ini? Pada pandangan cikgu, penggunaan bahan digital yang semakin meluaslah, terutamanya dalam dunia pendidikan hari ini sangat membantulah murid-murid, terutamanya mereka dapat mengakses maklumat dengan lebih cepat dan pantas. Kedua, juga turut membantu yang berada pada jarak yang jauh. Mereka boleh akses walaupun mereka tidak hadir secara fizikal melalui penggunaan bahan digital dan juga teknologi. Seterusnya, ia juga dapat memberi info pada murid dan juga guru secara orang kata pantas dan cepatlah, tanpa mengambil masa yang begitu lama. Juga dalam masa yang sama turut membantu meningkatkan kreativiti murid di mana melalui platform digital, Docs dan juga Padlet boleh mencipta karya kreatif mereka sendiri seperti video dan juga infografik. Dan juga murid-murid serta guru dapat menyimpan dan juga akses bahan yang mereka catat ataupun tugasan yang diberikan, dan rujukan digital dapat diakses dengan begitu mudahlah dan selamat. Terima kasih atas penerangan cikgu. Okey, sama-sama Aisyah. Bagaimana awak rasa teknologi membantu awak belajar dengan lebih baik? Teknologi amat membantu saya dari segi pembelajaran. Sebagai contoh, saya dapat memahami topik-topik yang sukar dengan menjawab kuis, menonton video dan nota-nota ringkas yang tersedia di laman web. Terima kasih atas penerangan awak. Baiklah, kalau diberi pilihan antara pembelajaran biasa dengan digital, yang mana yang lebih awak suka? Saya sukakan kedua-duanya. Dengan pembelajaran biasa, saya boleh mempelajari suatu subjek ataupun topik itu secara teori. Tetapi menggunakan pembelajaran digital, saya boleh mendalami lagi tentang subjek ataupun topik itu. Contohnya tentang angkasa lepas. Di dalam buku teks, saya hanya boleh melihat gambar sahaja tetapi tidak terlalu grafik. Dengan pembelajaran digital, saya boleh melihat video dengan lebih jelas lagi. Terima kasih atas penjelasan awak. Sama-sama. Dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Saya Aisyah Azlan melaporkan untuk Masa Depan Pendidikan Negara. Assalamualaikum dan sekian. Terima kasih.